Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita masuk ke case study nombor 3 ya. Ini pasal hakim ya, hakim. Baik, nombor satunya, how to detect the said info, maklumat yang berkaitan dengan third party transaction dan PEP lah. Macam mana kita nak tahu dia tu seorang hakim? Macam mana kita nak tahu maklumat pihak ketiga yang datang buat urusan tu? Tuan-tuan dan puan-puan, ini sama jugalah. Kita kena buat CDD. Bila kita CDD tu, orang yang datang tu, pihak ketiga tu akan memberitahu yang akaun ni siapa punya. Kita pun boleh check akaun ni siapa punya. Kita boleh tanya dia, akaun ni katakanlah si fulan-fulan nama dia Suhaimi lah, contoh kami Suhaimi. Kita boleh semak balik, Suhaimi ni, adakah Suhaimi ni bekerja sebagai hakim atau tidak. Tapi sebelum kita semak dalam watchlist tu, kita tanya dulu pelanggan tu. Cara yang paling sedang, kadang-kadang pelanggan tu yang datang tu, pihak ketiga yang masukkan duit tu, dia akan bagi tahu, dia punya tuan dia tu seorang hakim, suruh dia masukkan duit, bankingkan duit. Kat situ kita dah boleh dapat dah maklumat. CDD lah. Bila kita CDD dia, kita cek balik, alamak, hakim tu tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, hakim tu PEP juga tau. PEP, politically exposed person. Apa maksud PEP tu? PEP tu maksudnya orang yang ada jawatan besar, yang ada kuasa jawatan besar, dan jawatan dia tu berkaitan dengan public function lah, servis kepada masyarakat. Hakim merupakan salah satu jawatan public function, dan kuasa dia memang besar. Dia boleh menjatuh hukum orang tu, dan dia boleh mensabitkan kesalahan orang tu. Itu kuasa juga tu, kuasa kehakiman. Jadi dalam kes ini, kes tadi ni, tuan-tuan dan puan-puan tengok, pelanggan third party ni datang, dia masukkan tunai, dan dia memberitahu yang pemilik akaun ni ialah seorang hakim. Jadi bila hakim saja, automatik PEP. Bila PEP, apa risiko dia? High risk kan? Jadi PEP tu high risk customer. Bila high risk customer, kena buat apa? Enhance CDD. Masalahnya sekarang ni, yang datang tu orang lain. Kita nak enhance CDD macam mana? Masih boleh buat juga. Kita enhance CDD berdasarkan maklumat yang diberikan oleh PCT tu, pihak yang datang tu. PCT tu pihak yang datang lah. Pihak yang datang. Apa maksud PCT tu? Apa maksud PCT tu? PCT ialah singkatan bagi PCT PCT, Person Conducting Transaction. PCT ni ialah singkatan bagi Person Conducting Transaction. Bahasa Melayu senang je, pelaku urusan. PCT ni tak semestinya pihak ketiga. Orang tuan punya akaun tu sendiri datang, dia lah pelaku urusan. Kalau tuan punya akaun tu, pemilik akaun sendiri masuk wang, dia lah PCT. Tapi kalau dia kirim orang lain untuk masukkan wang, orang lain tu menjadi PCT, pihak ketiga. Jadi PCT ni jangan salah faham ya, boleh jadi pemilik akaun, boleh jadi pihak yang ketiga lah. Dalam case tadi ni, PCT yang terlibat, iaitu pelaku urusan, ialah pihak yang lain. Orang lain yang masukkan wang, deposit ke dalam akaun PEP.
politically exposed person. Jadi macam mana teller nak dapatkan maklumat CDD tu, maklumat CDD si pemilik akaun tu lah. Tak ada pilihan lain lah, dia kena tanya kepada PCT tu lah, pelaku urusan, orang lain tu yang datang tu buat urusan tu. Dapatkan maklumat pemilik akaun melalui pihak ketiga. Dia kena tanya juga, apa hubungan cik dengan tuan punya akaun ni? Dia bagi tahu lah, saya ni saudara saya suruh saya bayar pinjaman duit, datang untuk bayar ni, saya tolong bayarkan aja. Dia bagi saya wang lah. Ataupun contohnya, ni mak saya suruh saya tolong bayarkan bil. PCT lah, orang tu tolong bayarkan bil mak dia punya bil. Boleh berlaku. Dalam kes ini, dia masukkan duit ke dalam akaun hakim. Hakim itu merupakan PEP. Jadi PEP itu high risk, kena buat enhance CDD, kena tanya. Nak tanya, hakim tak ada, tak datang. Yang datang tu PCT kan. Tambah pula kusutnya, kerumitannya, PCT tengok yang ketiga, fakta kes. Masa dia nak buat enhance CDD tu, orang tu pula tak suka lah pula, tak senang hati, marah, evasif, tidak memberi kerjasama. Ni cabaran juga ni. Cabaran macam mana tu? Apa yang kena buat tu? Jadi teller tak ada pilihan lain lah. Kalau kes macam ni, teller terpaksa laporkan STR. Dalam STR tu dia letakkan sebab yang mencurigakan. Dia letakkan orang ini, apa ni, tadi tengok fakta, menunjukkan perasaan tidak senang hati, marah, mengamuk, melenting ataupun tidak memberi kerjasama lah. Bila tanya, mengelak-ngelak ataupun berpusing-pusing, tak jawab soalan, evasive answer lah. Evasive answer tu jawapan yang mengelak, contohlah. Ataupun dia langsung tak nak jawab ke. Semua ini boleh diceritakan STR. Jadi maklumat ni kita hanya boleh tanya pada PCT. Kalau PCT tu memberi kerjasama. Kalau dia tak memberi kerjasama, tak ada pilihan lain lah. Satu lagi cara ialah dengan dia boleh semak maklumat tuan punya akaun dengan cara Google. Dia boleh Google search berita pemilik akaun ini. Bila dia Google tengok, rupa-rupanya dia ni hakim mahkamah ni, persekutuan, hakim mahkamah rayuan, hakim ni sebab info tu dia dah dapat dah. Dia dapat dah daripada si siapa ni, PCT ni. Mungkin dia bagi tahu sikit-sikit lah, walaupun dia marah-marah pun dia bagi tahu juga. Yang suruh saya datang masukkan duit ni saya punya bos saya hakim, contohlah. Tapi kalau kamu tanya lebih-lebih, jangan jangan, dia dah melenting dah kan. Hakim tu dah cukup lah, boleh Google lah, boleh semak. Kalau dia langsung tak nak bagi maklumat langsung, then no choice lah, you boleh check dalam watchlist lah. Watchlist mungkin dia ada nama sebagai PEP ke, itu salah satu cara. Satu lagi boleh Google. Nombor dua, what should teller do? Dah buat yang atas ni, katakanlah tiada dalam watchlist, tapi memang sah ni jawatan PEP. Katakanlah dia cek tak ada, tapi jawatan dia memang sah PEP. Dia dapat tahu macam mana? Sebab si PCT itulah bagi tahu kan. Apa yang telah kena buat? Nombor satu, dia kena maklumkan section AMLA. Sebab dalam watchlist kami itu kadang-kadang close associate kita tidak ada. Close associate pada PEP tak ada kadang-kadang. Bahkan sekutu baik dia, kontraktor dia, kita tak ada maklumat tu. Jadi kita perlukan cawangan tu yang membuat CDD untuk dapat maklumat tu. Bila dapat maklumat tu, kami dapat tahu yang dia tu PEP, then kita boleh upload balik
dalam watchlist, untuk masukkan dia dalam senarai watchlist. Apa lagi yang kita kena buat? Sebab si PCT ni tak nak bagi kerjasama tau. Apa yang kena buat? Lapor STR lah. Senangnya lapor STR. Lapor STR. Dalam STR tu dia kena huraikan sikit. Dalam laporan STR ni, saya ingat saya kena tunjukkan slide lah. Slide sheet. Baik. Macam mana caranya teller nak laporkan STR? Ini dalam kes di mana yang datang ni PCT orang lain tau. PCT tu orang lain. PCT tu bukan pemilik akaun tu sendiri tau. Kalau yang datang tu pemilik akaun, mungkin dia boleh laporkan dalam STR tu maklumat-maklumat siapa? Si pemilik akaun tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat skrin ya. Skrin ini contoh yang saya nak bagi. Contoh, tuan-tuan lihat skrin di ICBS yang pertama kali dia kena di klik sini, klik customer and accounts. Lepas tu dia pilih STR, suspicious transaction report. Klik suspicious STR. Lepas tu STR entry. Nampak sini yang warna biru ni. Klik STR entry untuk mengisi laporan STR. The next slide is, bila dia klik sini, keluarlah kat sini dia pun klik add record. Add record. Add record ni maksudnya dia nak isi lah. Nak isi data-data STR. Masukkan nombor akaun. Warna kuning ni wajib. Masukkan nombor akaun. Yang ni tak payah. Ini apa ni? Ini dia akan keluar nama. Name akan keluar kat sini. Baik saja masukkan nombor akaun, nama automatik akan keluar. Alamat pun automatik akan keluar. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ingatkan, kita kena buat ODD. ODD ni apa ni? Dia kena sentiasa kemas ginikan maklumat pelanggan kita. Kalau pelanggan kita ni dah berubah alamat, dalam kes ni memang tak boleh buat kemas gini lah, sebab yang datang tu orang lain kan. Tapi kalau kes di mana yang datang tu tuan punya akaun sendiri, boleh. Kita boleh kemas ginikan alamat dia. Kita boleh kemaskan kinikan dia punya profession, pekerjaan, jenis pekerjaan, niaga. Kalau dulu pensyarah universiti, sekarang ada part time kerja, kena buang kerja dah, tukar kerja pula kan. Masa PKP tu kena buang kerja, lepas tu tukar kerja lain, buat bisnes online, contoh. Dia kena buat pertukaran maklumat ni lah, semua ni. Jadi dalam kes ini, yang datangnya orang lain, PCT tu orang lain kan, bukan pemilik akaun. Jadi dia masukkan yang warna kuning ni mandatory kan. Bila dia masukkan ini, yang automatik akan keluar ialah nama, account type automatik, gyro I, gyro ataupun wadiah, FD, CMT, SSP dan sebagainya. Alamat pun akan keluar secara automatik. IC ID number ni IC dia lah, pun akan keluar secara automatik. Jadi dia tak payah susah, senang je tuan-tuan dan puan-puan. STR ni tak susah pun lapor kalau gunakan ICBS. Kalau dulu kita isi borang kan, isi borang kena isi alamat, kena isi ID number, IC, kena isi nama, tak payah isi ICBS, tak payah. Lagi senang daripada lapor secara manual, pakai email, pakai fax dulu kan. Dulu semua kena komplit. Sekarang pastikan ni dah cukup. Saya belum masuk lagi screen yang seterusnya lah. Yang itu kena detail lah, nanti saya tunjukkan So nationality kena masukkan dia punya kewarganegaraan dia, nationality Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah yang bawah tu My PR tahu tak My PR tu? Tengok screen saya tunjuk My PR 1 mega. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjukkan contoh kalau kita nak laporkan STR, yang datang tu dia bawa My PR. My PR ni jangan salah faham ini bukan Pakatan Rakyat ini maksudnya dalam bahasa Inggeris permanent resident. Permanent resident tu apa? Pemastau ting tetap sini. Pernah nampak My PR?
Pemasok tetap tu apa? Penduduk tetap. Jadi kalau yang datang ni bawa MyCard, pelanggan kita, bukan MyCard, MyPR, dia punya kewarganegaraan dia, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok kat belakang ni. Kena belik lah. Saya tak ada contoh dia lah. Belik. Contohnya kalau dia orang Indonesia, then nationality kena key in nationality dia Indonesia. Kalau yang belakang dia tu Filipina, then key in Filipina lah nationality. Sama juga dengan MyCard ni. MyCard ni pun dia punya nationality dia pun tak kena key in nationality. Mungkin tak sama. Dia bukan orang Malaysia tau. Bukan Malaysia. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah dapat nationality kat sini kan. Saya dah bagi contoh. Kalau dia gunakan MyPR, kita kena tengok kewarganegaraan dia. Kalau yang passport holder, itu senang. Dia orang boleh tahu dah negara mana kan. Tapi yang bawa MyPR, kena hati-hati . Saya cuma nak ingatkan kalau nationality dia bukan orang Indonesia. Sebab dia orang ni bukan warga negara Malaysia. MyPR bukan warga negara Malaysia. MyPR bukan warga negara Malaysia. Kena tengok kat belakang dia. So tuan-tuan dan puan-puan kena key in lah dia warga negara apa. Employment class, dia punya kelas pekerjaan dia. Oh yang ini saya pun kena check balik dia punya LOV dia lah. Kita tengok profession, cikgu, pensyarah ke, retiree itu pesara sebagai contohnya. Kalau hakim, tengoklah hakim. Dalam kes ni mungkin tuan-tuan kena cari judge, kena cari profession judge. Economic sector ni dia dalam sektor apa? Sektor awam ke sektor swasta? Kalau judge awam ke swasta? Awam kan? Sebab dia PEP kan? PEP memang fungsi awam. So judge mungkin sektor government ke judicial. Kena semak balik. Saya tak pastilah. Semak balik. Judicial ke government. Okay, next. Saya tengok pula. Ini cuma ulangan je. Isi nombor akaun pelanggan, semua akan display. Yang lain-lain pun, yang warna kuning pun pastikan up to date. Kalau perlu kemas kini lah. Sebelum tuan-tuan dan puan maki ini. Tengok contoh yang ini, employment class tuan-tuan dan puan, Malaysia, untuk orang Malaysia lah. Tengok, nampak tak? Account type ini automatic, tak payah key in pun. Nama pun automatic dia akan keluar. Saya tutup yang ni sebab PDPA punya pasal kan. Saya tutup, tak tunjuk lah. Address pun saya tutup separuh. Memang dia appear automatic. Tengok employment class, saya tengok kat sini. Dia ada ni untuk pertanian ni, skilled agro, pertanian, perhutanan dan peternakan lah, perikanan. Ini dalam bidang perhutanan ataupun pertanian. Employment class. Profession dia tengok. Animal producer ni peternak ni. Animal producer. Lepas tu economic sector. Apa? Raising of other animal or other animal. Sektor ekonomi peternakan lah tu. Next. Ini muka surat yang kedua yang kat sini. Pasal tak? Detail of transaction. Yang ini transaction date, okey lah, understood lah urusan tarikh PCT ni masukkan duit, amount berapa, lepas tu form of transaction, keluar duit, masuk duit lah, deposit, type of transaction, jenis apa, urusan apa, kena tengok AOD lah. Saya pun tak ingat ini untuk apa, purpose of transaction. Kita tanya dia masuk duit di kaunter tu untuk tujuan apa? PCT. Orang pihak ketiga tu kan. Source of income, source of fund lah. Duit tu dia atur. Bayaran untuk commission ke, bayaran untuk kontrak ke, bayaran hutang ke, pinjaman ke, macam-macam lah. Macam-macam kemungkinan. Macam yang tuan-tuan biasa tengok dalam form PCDD tu kan. Saya bacakan. Dia ada kat sini kan. Contoh yang ada ni. Source of income, gaji. Mungkin masuk gaji. Ini tak mungkin lah hakim dia gaji. Dia tak akan bayar melalui PCT kan.
PTPTN punya duit masuk tak mungkin lah hakim. Simpanan mungkin derma, dapat derma ke, sogokan ke, takkan dia nak cakap sogokan kan, dia cakap derma lah, derma kan. Mungkin duit EPF, tak mungkin lah ni EPF. So bayar insurans, wang perniagaan, pinjaman, dia bagi pinjam ke hakim ke, contohlah ya, duit pusaka, banyak kemungkinan. Kalau yang lain-lain tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan ada kat LOB kan, lain-lain boleh key lah dia punya deskripsi dia. Reason of suspicion ni dalam LOB dah ada dah, boleh pilih lah. Tapi tidak memadai ya, tidak memadai setakat tik reason of suspicion. Kena pastikan yang ini dengan ini di sini. Nampak? Ada dua ruangan kat sini. Ada reason, isi maklumat tersebut. Ada reason. Sebab-sebab apa? Kat sini lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok fakta kes ini, tengok pelanggan menunjukkan rasa tidak senang hati. Taruh sini. Isti. Taruh sini. Pelanggan menunjukkan rasa tidak senang hati, tidak memberi kerjasama, apa lagi? Marah, mengelak bila tanya, contohlah ataupun bila jawab berpusing-pusing. Bila tanya, body language taruh sini je maklumat dia. Ataupun jawapan dia tidak menepati soalan yang ditanya, tak relevan lah jawapan dia. Dia pusing-pusing, dia papak belik dan sebagainya. Ataupun tanya lain, bila tanya mula-mula jawab duit balak, sampai hujung-hujung cerita duit jual kapek, bercanggah. Maklumat yang bercanggah taruh kat sini deskripsi dia. Ada reason. Jadi apa bezanya? Apa bezanya ada reason dengan ada info? Tuan-tuan dan puan-puan, tengok saya sebelum pergi ke ada info ni, saya nak bagi contoh lah cara nak lapor STR di ICBS untuk ada reason. Tengok sini, kita boleh letakkan asas curiga tu pelanggan nampak gelisah dan enggan memberitahu semasa CDD. Ini contoh yang saya bagi tadi lah, kes tadi ni tak bekerjasama. Ataupun kes lain, pelanggan ditemani orang Nigeria yang memberi arahan semasa buka akaun. Ingat lagi tak masa saya bincang tentang kes tadi yang nombor 1 tu, saya cerita tentang yang kes yang sebenarnya berlaku kat BSN Gurun, Changlun ke kat Kedah tu. Pelanggan tu dia dapat arahan, dia terima panggilan bagi arahan kat dia macam mana nak jawab soalan-soalan teller. Boleh taruh kat sini. Boleh taruh menerima panggilan arahan daripada seseorang yang disyaki, mencurigakan. Ini dia. Pemilik akaun mungkin ada kaitan sikit lah kat sini. Pemilik akaun ialah adik kepada menteri EP yang high risk. Kalau dia nak bagi tahu kan pertalian dia kan. Mungkin juga pemilik akaun tu ialah kontraktor kepada menteri, masukkan duit derma politik ke, ataupun duit bawah meja ke dan sebagainya lah. Jangan letak je laporan. Nombor 4, pemilik akaun merupakan seorang kontraktor kerajaan. Nombor 5, pendeposit bukan pemilik akaun. PCT lah, bukan pemilik akaun. Yang datang tu orang lain yang hubungannya diragui tidak seperti suami isteri. Dia cakap suami isteri, tapi bila dia datang bersama tu kita nampak tak macam suami isteri. Tak macam, nampak janggal lah, ganjil sikit. Kerana gagal menjawab dengan maklumat yang meyakinkan. Tak begitu meyakinkan kita lah. Kita tengok body language dia, bahasa isyarat dia, body language dia. Apa dia kata, lengguk ke lengguk? Lengguk badan dia tu. Kadang-kadang pandangan mata dia, lengguk badan dia, nada suara dia bercakap tu. Bila kita tanya dia sentuh sini, pegang sini, sentuh raba. Dia macam tak selesa lah bila kita tanya dia. Body language mencurigakan. Boleh taruh dalam laporan. Nombor 6,
pelanggan bertanya sama ada akaunnya dilaku di bawah amla kan. Memang ada kes ni. Mesti you tahu tak? Memang ada customer yang datang kat biasa ni tanya, kalau saya masuk duit banyak-banyak ni, ni akan masuk amla tak? Ada. Ada cawangan yang tanya saya, customer tu tanya macam tu dengan kita orang. Macam mana kita nak jawab Tak apalah, kita jawab je lah, tak ada. Tak apa, baru sunat. Tak ada lapor pun. Takkan kita nak bagi tahu dia kalau kita nak report kan. Benda tu kan rahsia sulit. Tuan-tuan nak perlu ingat lagi dalam slide saya tu, section 35, tipping off. Bagi mereka yang tak tahu, saya nak jelaskan kat sini, tipping off tu maksudnya apa. Sebab kadang-kadang soalan ni bila kadang akan tanya, dia guna bahasa Inggeris tau. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan pernah biasa dengar tak? Tipping off. Tip off lah, tip off. Kita dalam amla ni, kalau negara tanya tuan-tuan dan puan-puan, tipping off tu apa? Tipping off ni ada dalam provision section 35. Amla section 35. Maksudnya membocorkan maklumat laporan STR. Membocorkan, menzahirkan. Bila kita dapat STR tu, kita bagi tahu orang lain yang kita ada report orang ni, orang ni. Kita bagi tahu. Dan ataupun kita bagi tahu siapa yang kita lapor. Ataupun kita lapor, kita sisi kat orang-orang yang ketua kita. Tak boleh. That is tipping off. Bila kita lapor, kita kena jaga kesulitan tipping off. Jadi kalau ada pelanggan yang memang ada kes, cawangan pernah tanya saya lah, yang datang dia tanya, customer ni dia tanya balik kita orang, ni kalau saya masuk duit banyak-banyak ni, dia masuk dalam amla tak? Ada customer yang bertanya macam tu. Habis cawangan nak jawab macam mana? Cawangan jawab, tak adalah cik, kenapa pula cik fikir macam tu amla? Tengok macam mana dia jawab balik lah, tak ada. Padahal dalam diam-diam kita kena report juga. Report lah. Dia begitu risau sangat orang report amla ni, mesti ada sebab dia juga. Dia takut akaun dia dibekukan ke mungkin, ataupun duit dalam akaun dia disita ke, mungkin juga. Kita tak akan bagi tahu dia kita report. Kita tak akan bagi tahu dia, ni yang cik maksud duit banyak ni, mungkin Bank Negara akan siasat tak amla. Tak boleh, itu salah. Hukumannya tuan-tuan dan puan tahu berapa tak? Ingat tak slide presentation yang presenter tuan-tuan dan puan bagi tu? Hukuman tipping off, hukumannya ialah 3 juta ringgit Malaysia, 3 juta maksimum, atau 5 tahun penjara maksimum, atau kedua-duanya sekali. Jadi nombor 7, pelanggan menyuruh teller pecah-pecahkan amount urusan seperti teknik smurfing. Apa itu teknik smurfing? Inilah big amount dijadikan small amount. Macam binatang smurf lah, binatang smurf yang orang biasa tengok dalam wayang kan, wayang binatang teknik yang biru-biru tu kan. Nak jadi macam binatang tu smurf, supaya tidak mencurigakan lah. Kalau sekali terbawa masuk duit sebanyak 7,000, 1,000, 2,000, sejuta, 1.5 million dan sebagainya, itu akan mencetuskan trigger mencetuskan rasa curiga di kalangan bankers kan. Tapi kalau masuk setakat 1,000, lain-lain orang masuk, lain-lain hari masuk tu, mungkin tidak akan mencetuskan kecurigaan kan. Jadi teknik smurfing. Kadang-kadang pelanggan ni dia ada juga yang pandai, dia suruh teller ni counter A, counter B, counter C, masuk duit lain-lain counter. Tapi kadang-kadang dia ada justifikasi dia juga. Kadang-kadang dia masuk duit tu nak pecah-pecahkan sebab dia nak bayar bil lain-lain orang kan, lain-lain company lah, insurans ni, insurans B, insurans C, ataupun dia nak bayar pada lain-lain orang. Mak dia nak bagi sekian banyak, adik dia bagi sekian banyak, dia punya part isteri ke, malu part ke, nak pecah-pecahkan.
bagi nafkah kan, 4 orang sama rata. Nombor 8, dalam Facebooknya pelanggan ini gigih lakukan propaganda jihad perang untuk gulingkan kerajaan. Kadang-kadang dalam Facebook pun dia minta derma tau. Minta derma, dan dia buat, dia minta orang dermakan dia untuk dia berjuang untuk pergi nak berperang kat Syria ke IS. Boleh taruh juga, boleh taruh dalam laporan. Pelanggan menyiarkan nombor akaun BSN di Facebook untuk protek derma tanggung jihad IS di Syria, Mindanao dan sebagainya. Ini muka surat yang sama ke Ketua Zadan Perempuan dapat form authorization pindahan simpanan perniagaan source of income perniagaan. Ini kolom yang selalu diabaikan. Nampak tak sini? Kolom yang ada reason ni, tuan-tuan dan puan-puan, free text boleh key in. Saya tak pasti berapa banyak aksara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh key in lah. Tapi ruang dia memang cukup besar. Dia boleh sampai, nampak tak, atas sampai ke bawah ni. Dia boleh seret sampai ke bawah. Jadi dalam kes ni mungkin contoh yang cawangan lapor, pelanggan nampak gelisah dan enggan memberitahu semasa CDD dilakukan. Jadi soalannya ialah, nombor akaun siapa yang kita nak masukkan? Hakim ke si pelaku urusan tu? Jawapannya hakim punya lah, sebab dia saja ada nombor akaun. Pelaku tu kalau tak ada akaun tak payahlah masuk. Kalau ada akaun pun, yang kita nak lapor ialah akaun yang kena masuk duit tu. Ada info. Pada info ni dia banyak contoh. Saya bacakan contoh dia. Nama pihak ketiga, dalam kes ini mungkin kalau dia nak bagi nama lah, kalau tak bagi, then kita just sebut nama pihak ketiga yang tidak diketahui namanya kerana enggan memberi kerjasama. Contohlah dalam kes inilah. Tapi dalam kes ini yang lain, info CDD, nama pihak ketiga ialah Ali, nombor IC sekian-sekian. Kita minta dengan dia bagi IC. Ini untuk orang yang memberi kerjasama lah, yang deposit duit dalam bentuk wang tunai 100,000 ke akaun BSN untuk pindahan IBG dari Pajero. Sumber wang, boleh taruh sumber wang. Bisnes online jual minyak wangi. Tujuan pindahan IBG ke Maybank sekian-sekian. Nama rakan niaga, pembekal. Ini semua tuan-tuan kena buat CDD lah. Kalau dia bagi kerjasama, mungkin kita boleh dapat maklumat lah. Kalau dia tak bagi kerjasama, dia maklumat kita lain lah, laporan kita lain sikit lah. Bergantung pada kerjasama dia lah. Lepas tu nombor 2, pelanggan memberitahu teller hendak keluarkan tunai dan simpan wang 20,000 di Maybank. Walaupun boleh IBG di kaunter BSN, dia tak nak juga. Luar biasa kan. Duit tu sampai 20,000, nak kira tu ambil masa dah lah. Lepas tu nak bawa lagi tu daripada poket dia tu, tak tahu nak dia seluk kat mana kan. Kat dompet ke, dekat saku dia ke, ataupun dekat beg tangan dia ke. Kalau perempuan lah kan, dalam sampo ke. Nak angkut duit tu pergi ke Maybank, kita cadangkan dia untuk apa ni, gunakan IBG, tak payah nak kira duit kan. Dia tak nak. Pelik juga kan. Dia sanggup bersusah payah untuk pergi ke Maybank. Mungkin juga sebenarnya dia bukan nak transfer duit IBG sebenarnya, bukan nak transfer duit ke Maybank sebenarnya. Dia bagi alasan je, dia nak pindahkan duit lah, kononnya lah. Mungkin juga, mungkin ada sebab lain sebenarnya. Itu hanya pembohongan saja mungkin. Sebab itu dia tak nak. Mungkin juga curiga tak curiga. Mungkin dicurigakan lah. Lepas tu pelanggan ini merupakan anak kepada Datuk Vida yang harta wang. Relevan juga. Datuk Vida kan, Datuk Vida ni high net worth individual kan. High net worth individual ni is high risk, orang yang kaya lah, harta banyak. Ini senario yang lebih pelik sikit, ajaib kan. 5 orang Indonesia yang kirim Western Union pada 1 resipien, penerima 1, tapi yang hantar tu 5 pengirim. Maklumat Amerika seperti berikut: A, B, C, D, E, 5 orang lah.
Kalau tuan-tuan dan puan ada supporting document, boleh lampirkan, tapi kena hantar by email lah, by attachment dalam ICBA tak boleh. Jadi kena sila rujuk lampiran Salinan Borang Western Union melalui email. Banyak lagi ni tengok. Saya baca kan, kalau saya baca nak habis kan, belum habis lagi kan. Nombor 5. Jadi yang lain-lain ni saya rasa tuan-tuan dan puan boleh tengok slide, boleh baca sendiri ya. Tak payah saya ulang uraikan lagi lah. Boleh baca ni contoh yang boleh membantu tuan-tuan dan puan cara kita nak lapor STR secara berkualiti, laporan yang berkualiti. Lain masuk ini, bila dah selesai semua, ini dia penting lah. Save. Selesai, save. Apa dah jadi, lepas ni submit. Kena submit Taylor kena submit Okey, dia ada ni reference number. Okey, kejap saya nak tengok ada submission tak. Bila kena save tu, maknanya Taylor kena pastikan dia submit lah. Kejap saya tengok kat sini tambah, dia kena make sure dia submit lah. Bila save tu maknanya submit. Penyedia perlu buat validation. Langkah yang keduanya, Taylor kena bagi tahu penyedia untuk buat validation. Nampak tak sini? Ini part Taylor entry. Sini penyedia kena buat validation. Lepas tu selesai sudah. Penyedia perlu buat validation setelah Taylor selesai melapor STR. Cuma saya nak tambah satu lagi. Lepas validate, kena call kami Seksyen Amla untuk mengesahkan penerimaan, sama ada kami terima atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, sila lihat kepada skrin sini. Macam mana soalan dia? Soalan nombor 3 dia, how to monitor account. Ini bab yang penyedia dan Taylor kena peka jugalah. How to monitor account. Sila lihat contoh yang saya bagi Dalam kes ini, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Dia simpan duit kerap ke tak kerap? Kita tengok pada dia punya kod urusan dia. Yang ini semua masuk duit, masuk duit, masuk duit, masuk duit, masuk duit, masuk duit, masuk duit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaksi. Tengok pula tempo dia. Kalau dia urusan dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, max transfer, IBG transfer, max transfer, deposit, CDM, deposit, CDM, deposit, CDM. Kita tengoklah urusan ni macam mana, trend dia. Trend. Yang ni cuma masuk, tak ada keluar pun. Amount tunai, semua tunai. 10,000, 20,000, semua tunai. Tunai is high risk 10,000, 20,000, 10,000, 3,700, 10,000, 50,000. Ni paling besar ni amount dia, 20,000. Tengok tarikh dia pula. Cara nak monitor ni, kita tengok 3-3. Kod urusan, amount, lepas tu kita tengok tarikh dia. Kalau nak tengok tarikh dia, bulan 10 sekali, 11 3 kali masuk. Maknanya dalam bulan 11 dia masuk 20, 10, 30, 33,700 dia masuk 3 ni. Nampak? Nampak? Inilah yang kita kena semak ni, scrutinizing. ODD ni sebenarnya ODD, scrutinizing transaction Bulan 12 6 hari bulan, bulan 12 12 hari bulan, 13 hari bulan. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? Hari yang kedua dia masuk lagi 12 hari bulan masuk 50,000. Hari kedua 13 masuk lagi. Hari kedua maknanya dalam waktu yang sangat singkat dia masuk 70,000. Nampak tak? Dalam sebulan dia masuk 3 kali. So sebulan dia ni 50, 60 campur dengan 20,000, 6, 7, 8 80,000 sebulan. 80,000 dalam Disember. November masuk lagi 33,700.
Bulan Oktober 10,000. Mungkin ada lagi ni, kalau kita korek lagi ke belakang lagi, ada lagi ni, banyak lagi ni urusan-urusan yang mungkin kita semakan. Jadi soalan yang cawangan selalu tanya ni, kita nak monitor tu, kita nak tengok berapa bulan, nak buat analisa, nak scrutinize the transaction kita tengok pada, saya cadangkan 4 bulan ke belakang. Dia tengok 4 bulan ke belakang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin nak selidik lebih jauh lagi ke belakang, by all means silakan, tak ada masalah pun. Kalau rajin nak semak lebih. Tapi dalam kes ini kita cuma semak 3 bulan je lah. 3 bulan, nampak tak? Bulan Disember, bulan November dengan bulan Oktober. Dalam masa tempoh 3 bulan ni saja, jumlah keseluruhannya ialah 103,700, 100,000 lebih. Jadi soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kena tanya, adakah ini munasabah bagi seorang PEP yang berjawatan seorang hakim, dia boleh dapat duit sebanyak 103,700 dalam tempoh 3 bulan ini? Itu yang kita kena tanya. Jadi monitoring ni tengok dari segi 3 sudut. Satu, urusan yang dia buat. Satu, tarikh. Satu lagi, amount urusan dia. Lepas tu kita bandingkan pula dengan dia punya profil lah, dari segi usia, dari segi pekerjaan, pelajar, penganggur, high risk business ke, dan adakah dia mempunyai pendapatan tambahan ke, part time ke. Hakim memang tak boleh buat kerja part time pun. Hakim dalam kes ini, hakim terima duit dari BCT, pihak ketiga. Jadi ini menjadi tanda tanya bagi kita jugalah. Kita hanya semak setakat itu je.